Hari ini kita akan membincangkan sebuah projek basket. Permasalahan utamanya adalah kerana KPS tidak lagi diajar dalam bab yang tersendiri. Ia masuk dalam bab-bab lain di mana murid-murid perlu menjalankan aktiviti untuk mendapat KPS ini. Alangkah bagusnya kalau KPS ini boleh kita ajar bukan dalam waktu persekolahan, iaitu projek. Project based learning. Dan dalam masa yang sama, sekolah saya terdapat banyak sisa makanan terbazir dan tidak dikutip sehingga 2-3 hari barulah dikutip, maka ia menimbulkan masalah pencemaran bau dan kesihatan. Kami berfikir apakah cara solusi untuk menyelesaikan masalah ini dan dalam masa yang sama dapat membantu murid belajar tentang KPS. Maka kami gunakan Black Soldier Fly Lava BSFL untuk penyelesaian secara lestari. Black Soldier ni dia makan sisa makanan pada fasa lava dia, dan bila ia membuang najisnya dah jadi baja tak sampai 20 hari. Ia juga membantu kita ataupun menyokong SDG yang kedua, iaitu Zero Hunger, di mana sebenarnya lava itu boleh kita beri makan kepada ternakan. Namun bila kita nak buat BSFL kat sekolah, berlaku kehadiran telur lalat lain. Lalat kita nak jaga lalat yang kita nak, tapi lalat biasa pula yang masuk. Kehadiran nyamuk di bahagian air di tepi, dan serangan semut ke atas lava, medium yang terlalu basah atau terlalu kering kadang-kadang, dan renyah mengasingkan frost secara manual, nak asingkan satu-satu, dan pengurusan telur baru yang renyah. Bila dapat telur nak asingkan sangat leceh. Kita sebagai cikgu di sekolah dan murid-murid sangat sukar untuk mengambil masa yang banyak untuk memfokus pada hanya perkara ini. Kenapa ia perlu diatasi? Kerana ia mengundang penyakit, ia membunuh lava, dan ia membuang masa. 11 tahun kajian kami mewujudkan Black Army School Scale, iaitu cara menjaga ataupun menternak BSFL di fasa persekolahan. Objektifnya, projek based learning yang membantu meningkatkan KPS, meningkatkan kualiti pengurusan sisa makanan sekolah, dan mengaplikasi cara terbaik dalam pengurusan tenaga lava BSFL di sekolah menggunakan basket. Jadi setnya sebenarnya ada set yang asas yang warna biru tu, kemudian kita ada yang warna kuning tu adalah untuk barang basah lah, telurnya, ampas padi dan juga minyak hitam terpakai, dan kita juga ada set yang berteknologi sikit kalau kita nak menilai atau melihat kelembapan pada tanah ataupun pada baja itu nanti. Dan itu adalah gambar projek kami di sekolah. Impaknya, pengurusan cekap sisa makanan di sekolah, amalan kelestarian SDG, kita dapat lihat SDG 2, 7 dan 12, penghasilan baju kompos, membantu program hijau sekolah, dan sumber makanan ternakan. Saya telah mendapat beberapa panggilan untuk menerima ataupun meminta sumber lava saya untuk dijadikan bahan ternakan. Yang paling penting, ia menyokong pembelajaran murid dalam SDG 4, memahami konsep sains, dan dalam masa yang sama ada nilai murni dan juga matematik. Jadi perkongsian kami telah berkongsikan dalam grup BSFL, dan kami juga telah berjaya mendapat anugerah Guru Icon pada tahun lepas 2025, dan kami juga telah berjaya mendapat TISF Global Environment Project International di Terengganu dan Platinum Award dalam inovasi antarabangsa, dan kami pun telah daftarkan hak cipta basket ini sebagai satu projek BSFL fasa persekolahan, dan kami juga telah share di dalam beberapa convention, dan kami telah menjalankan showcase di sekolah untuk daerah-daerah sekitar kami hadir dan menerima perkongsian daripada kami. Sekian dari kami. Terima kasih.